Video ni khas untuk yang mencari condition dan juga color. Kalau cari harga, boleh scroll video ni. Okay, ini tahun 25. Condition sangat-sangat tip top. Kereta baru sampai, baru 2-3 hari je sampai. Color yang paling hot, yang paling top dalam variant dia. Color merah, color yang paling mahal. Second, color biru. Siapa yang mencari color yang paling mahal, yang minat dengan color ni, boleh roger. Kereta grade 6A. Mileage semasa auction 5km sahaja. Tapi mileage sekarang dah 48 lah. Tapi still lagi condition sangat-sangat baik. Macam yang saya cakap, kalau anda mencari color dan condition, boleh tengok video ni. Boleh tengok video ni. Karpet kita bagi baru original. Mana yang SA Recon, diorang tahulah. Kalau beli kereta yang mileage rendah-rendah ni, karpet mesti datang asing punya. Karpet tu ala carte. Tapi tak apa, untuk kita, abang beli dengan saya, kita bagi karpet baru original. Dalam kotak Honda lagi. Okay, tengok mileage dia berapa. Air condition dia macam barulah, senang kata. Tengok dia punya 48km. Boleh kata baru. Macam yang saya cakap, ulang kali ketiga, cari color, cari condition, boleh ambil yang ni. Condition sangat-sangat tip top. Boleh feel kereta baru. Dekat meter mileage 48. Ini Osho report dia. Tengok 6A, mileage 5km. Rewa 7, tahun 25 kereta ni. Harga kita nak bagi 26 lebih sahaja. Berminat roger. Jauh pun tak ada masalah. FFI ni biasa deal jauh-jauh je bang kita ni. Sebab apa? Faham. Minat roger apa-apa. Bye. Assalamualaikum. Ciao.